Malam ni kita kena buat keputusan siapa nak ikut saya, jom. Malam ni kita fokus kepada glucose spike. Sebab kalau takat makan gula sikit-sikit, katakan ni paras, you punya glucose about 5.0 katakan. Yang bagusnya bawah pada 6 lah kan. Kalau you dapat 4, 5, 4, 5 cun lah. Tetapi selalunya kita 5, 6, lepas tu masa kita makan je, katakan pagi kena nasi lemak tak apa. Yelah nasi lemak pun teruk juga, tapi nasi sejuk ataupun benda-benda yang ni lah, kuih muih pagi-pagi tu, kalau you ambil roti canai dan roti white bread terutama sekali, sekejap lagi saya cerita apa yang tinggi sangat tu, bila dia boleh push tinggi, bila you makan rasa kenyang, tapi dalam setengah jam ke 1 jam dia akan turun. Lagi tinggi dia naik, lagi rendah menjunam dia turun. Masa kita menjunam turun ni lah, masa ni lah kita ada craving, tahu tak? Kita rasa macam nak lagi benda tu. Benda yang nak bergula tu lah, yang dalamnya ada roti dan sebagainya tu. Faham tak faham ni? Tapi kalau kita makan benda yang banyak serat, yang kurang bergula dalamnya, dia naik juga. Makan apa pun naik sikit. Mestilah proses digestion semua, body kita akan naik dia punya gula kan. Tetapi bila dia naik macam tu je, dia bukan turun. Dia tak turun bawah paras ni. Dia beredar sekitar baseline ni. Jadi kita steady lah. Faham tak?